Dalam lipatan sejarah bola sepak Malaysia, terdapat nama-nama yang mungkin jarang menghiasi tajuk utama, namun sumbangan mereka kepada sukan ini amatlah besar dan tidak ternilai. Salah seorang daripadanya ialah Nasir Yusof, Jeneral Tengah Padang Bayi Johor FA dan Harimau Malaya. Beliau bukan bermain demi glamour tetapi kerana cinta yang mendalam terhadap sukan bola sepak. Nasir Yusof bukan sekadar pemain tengah biasa, beliau seorang pemain yang menggunakan kebijaksanaan dalam setiap gerakan, bukan semata-mata tenaga. Ketika bersama Johor FA, beliau menjadi tulang belakang pasukan tersebut dari tahun 1981 sehingga tahun 1994. Satu tempoh hampir 13 tahun yang penuh dedikasi dan kesetiaan kepada pasukan tersebut. Dalam dunia bola sepak profesional, kesetiaan sebegini amat jarang ditemui dan sangat dihormati. Sepanjang bersama Johor, beliau membantu pasukan tersebut memenangi Piala Malaysia sebanyak 2 kali serta menjulang kejuaraan Liga Semi Pro Malaysia pada tahun 1991. Jurulatih legenda iaitu Michael Urukalo pernah menggelarkan beliau sebagai The Professor, satu penghormatan kepada gaya permainan beliau yang penuh disiplin, cukup tenang dan sangat cerdas. Di peringkat antarabangsa, Nasir Yusof bukan sekadar menyertai skuad kebangsaan, beliau juga memberikan impak yang sangat-sangat besar kepada pasukan tersebut. Antara pencapaian beliau termasuk juara Pesta Bola Merdeka 1986, pingat Gansal Sukan C 1985, pingat perak Sukan C 1987. Ketika menentang pasukan-pasukan besar seperti Korea Selatan dan Jepun, Nasir tampil sebagai nadi tengah yang menstabilkan pasukan dengan tenang dan sangat berwibawa. Beliau tidak gentar, malah menjadi tulang belakang yang penting dalam perlawanan-perlawanan sukan. Nasir Yusof adalah lambang pemain yang bekerja dalam diam tetapi memberi impak yang besar kepada pasukan. Beliau mewakili generasi pemain yang beraksi dengan jiwa, semangat juang dan kecintaan terhadap negara. Bukan untuk populariti, tetapi demi mengangkat maruah negeri dan tanah air. Terima kasih, legenda.